sekolah saya dulu satu benda rare lah, sebab dia ada bangunan lama, bangunan baru. Okey. So bangunan baru tu dah ada bertingkat, bangunan lama satu tingkat. Okey. Dia ada tandas lama dekat belakang sekolah. Tandas lama, tandas usang. Tandas yang asing daripada bangunan? Asing bangunan. Dia kira bangunan tandas saja. Tandas saja. Okey. Jadi kalau kita masuk sekolah rendah ni, tandas tu memang jadi tempat yang paling menakutkan lah. Semua orang kata dalam tandas tu ada hati Jepun, ada Pontianak. Ramai. Kalau kita darjah 1, darjah 2 kena guna tandas tu. Kalau darjah 3, 4, 5 baru boleh pergi bangunan baru. Oh, memang kena guna. Kena guna. Usang lah zaman dulu. Takut lah. Budak zaman sekolah saya ramai yang tak sanggup masuk kencing dalam seluar je. Sanggup dekat luar daripada masuk kat dalam. Yelah cerita, doktor tak ingat zaman sekolah-sekolah kan tempat yang paling takut bilik cikgu disiplin dengan tandas. Dua tu benda kita takut. Satu takut jumpa cikgu, satu lagi takut jumpa hantu. Pengalaman sekolah rendah saya tak ada. Sekolah menengah saya sempat sekolah tu 2 minggu, kemudian saya lari sekolah sebab cerita hantu lah. Sekolah tu adalah sekolah dekat, saya boleh reveal kot sekolah tu adalah sekolah dekat Perlis. So dia ada padang, tepi tu ada landasan kereta api. Okay. So sini bila saya mula masuk tu, first time duduk asrama kan, sini cerita sekolah ni kalau pukul 2-3 pagi akan ada orang berkawat dekat padang pegang kepala. Lepas tu ada, kalau kereta api, kalau dengar bunyi kereta api jangan tengok, sebab dekat belakang akan ada langsung akan ikut belakang kereta api, hantu apa tak ada sebut kan. Lepas tu kalau masuk tandas tengah-tengah malam, kita duduk kat tandas seorang-seorang tu. Lepas tu kita akan nampak kaki orang. Dia kata jangan tengok atas. Tengok atas akan ada kepala. Allah. Satu lagi yang paling scary adalah dia kata hantu apa. Dia kata kalau tengah malam dengar, dia akan menyanyi. Dia akan duduk atas almari baju kita. Dia macam nenek perempuan. Dia akan menyanyi. Kalau 2-3 pagi kita terbangun seorang-seorang, kita akan dengar dia nyanyi lagu. Scary. Saya waktu tu sini cerita kan. Lepas 2 minggu kan boleh balik kampung. Bungkus barang terus lari. So balik. Tak sambung. Pindah sekolah terus. Allah. Kelakar cerita tu. Ingat lagi sekolah tu dekat Perlis. So apa cerita tadi? Cerita hantu tadi kan. Cerita hantu. Tak adalah tandas tadi.